Apa persediaan persaraan kita? Untuk kita yang berumur 40-an ataupun 50-an, apa persediaan kita untuk masa pencen kelak? WSP pernah madar, rakyat Malaysia perlukan sekurang-kurangnya 240,000 untuk bersara dengan bermaruah masa umur 55 tahun. Jom kita kira-kira sekejap. Jangka hayat rakyat Malaysia purata 75 tahun. Membesara umur 55 tahun, maknanya ada 20 tahun lagi nak hidup. 240,000 bagi dengan 20 tahun sama dengan 12,000 setahun. Bagi dengan 12 bulan sama dengan 1,000 sebulan. Coba kita tanya diri kita, cukupkah 1,000 untuk hidup kita kelak? Belum masuk kos perubatan lagi. Barang makin mahal, 1,000 ringgit pun si cukup. Apatah lagi 20 tahun akan datang. Sebab ialah emas tu penting dalam simpanan kita. Emas tu bukan pelaburan yang untung cepat, tapi sebagai simpanan jangka masa panjang. Emas sangat stabil. Bila kita tukar duit fiat kita ke dalam gram emas, kita sebenarnya kekalkan nilai simpanan kita. Emas kita jejas mun mata wang jatuh, lah harga emas makin naik mun duit jatuh. Mun kita bersedia nak tukarkan sebahagian duit kita ke dalam gram emas atau nak start menabung persaraan dengan emas di Public Gold, kita boleh tekan link di bio kami atau kita nanggar dulu video yang kami pin cara dan langkah untuk kita daftar akaun percuma. InsyaAllah kami akan bimbing kita sebaiknya.